Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, Madrasah As-Salihin yang sebelum ini kita lihat anak-anak yatim dan juga asnaf mengaji Al-Quranul Karim, madrasah mereka runtuh, tuan-tuan, kerana tuan-tuan dan puan-puan ribut yang melanda kawasan ini. Allahu Akbar. Tetapi alhamdulillah, tuan-tuan, anak-anak kita semua ketika itu cuti. Jadi saya nak mengajak kepada semua dalam 3 hari ini, jom bantu kita sama-sama untuk mengumpulkan sebanyak RM258,000 sahaja. InsyaAllah RM1 daripada seorang pun tak jadi masalah, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita sama-sama membaiki semula madrasah ini, untuk sama-sama kita mengambil semula anak-anak itu mengaji Al-Quran di dalam madrasah ini. Ini adalah main madrasah, tuan-tuan. Ini adalah tempat utama mereka menghafal Al-Quranul Karim. Dulu kita sama-sama, tuan-tuan, memasang solar, menaja anak-anak di dalam madrasah ini, mereka terhenti seketika sahaja. Siapa yang lihat video ni, tolong sebar-sebarkan, kita cari sama-sama. Kalau dalam tempoh 3-4 hari berjaya kita mengumpulkan 258,000, insya-Allah dalam tempoh sebulan ke 2 bulan sahaja, madrasah ini akan kembali beroperasi. Doakan tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang mengetahui berkenaan tentang hal ini dan ramai orang yang akan membantu bersama-sama dalam membina semula madrasah ini. Moga Allah mudahkan segala urusan. Hubungi tim kami segera, insya-Allah, walaupun hanya dengan RM1.